Iranian cluster munitions have unleashed devastation across central Israel. In Bnei Brak, near Tel Aviv, the strike hit with brutal force, bringing down a building and leaving destruction in its wake. Operasi Pasukan Pengawal Revolusi Iran melancarkan gelombang ke-78 bagi Operation True Promise 4. Sasaran serangan besar-besaran menggunakan peluru berpandu serta dron yang menyasarkan bandar-bandar utama di Israel seperti Dimona, Tel Aviv, dan Elad. Selain itu, pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau tersebut turut menjadi sasaran. Kesan, laporan menyatakan ini adalah serangan kedua ke atas Dimona dalam tempoh beberapa hari, selepas serangan sebelumnya yang didakwa menyebabkan banyak kecederaan. Berita terbaru. 1. Kesan di Tel Aviv. Laporan pagi ini mengesahkan beberapa bangunan di Tel Aviv mengalami kerosakan teruk dan jalan raya dipenuhi puing akibat serangan semalam. Perkhidmatan Kecemasan Israel melaporkan beberapa individu mengalami kecederaan ringan, manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. 2. Konflik meluas ke Lebanon. Israel dilaporkan telah memperluas serangan balas mereka sehingga ke Beirut, Lebanon. Serangan udara Israel dikesan menyasarkan kawasan pinggiran selatan Beirut. 3. Penglibatan Iraq. Kerajaan Iraq dilaporkan telah memberi keizinan kepada kumpulan paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Syarikat di wilayah mereka, yang dikuatiri akan memburukan lagi konflik serantau. 4. Kematian orang awam. Setakat 24 Mac, Kementerian Kesihatan dan Kumpulan Hak Asasi Manusia melaporkan jumlah korban tewas dalam konflik ini telah mencapai ribuan orang secara keseluruhan. Bertarikh 25 Mac 2026. Ia melaporkan tentang serangan peluru berpandu jenis Cluster Munition oleh Iran yang menyasarkan kawasan tengah Israel, termasuk kawasan berhampiran Tel Aviv. Berikut adalah ringkasan situasi terkini berdasarkan laporan tersebut. 1. Lokasi serangan. Serangan dilaporkan berlaku di Bnei Brak, sebuah kawasan berhampiran Tel Aviv. Selain itu, kerosakan juga dilaporkan di Bandar Petah Tikva dan Rosh Hain. 2. Kesan serangan. Sebuah bangunan kediaman dilaporkan runtuh, menyebabkan sekurang-kurangnya 12 orang tercedera, termasuk kanak-kanak dan seorang lelaki muda yang parah. 3. Situasi perang. Ini adalah sebahagian daripada konflik besar yang telah berlangsung selama kira-kira 26 hari. Setakat ini, kedua-dua pihak saling berbalas serangan udara yang melibatkan banyak korban jiwa di kedua-dua belah pihak. Dalam konflik yang sedang memuncak ini, infrastruktur air dan loji penyagaraman telah menjadi sasaran strategik yang sangat kritikal, terutamanya di negara-negara yang dianggap sebagai proksi atau sekutu kuat Amerika Syarikat di Timur Tengah. Berikut adalah butiran terkini mengenai serangan tersebut. 1. Serangan di Bahrain. Sebuah loji penyagaraman air di Bahrain dilaporkan mengalami kerosakan material akibat serangan drone yang dilancarkan oleh Iran. Serangan ini merupakan tindak balas Iran terhadap serangan yang didakwa dilakukan oleh AS ke atas loji penyagaraman milik Iran di Pulau Qashm sehari sebelumnya. 2. Ancaman terhadap sekutu teluk lain. Iran telah mengeluarkan amaran bahawa loji air dan tenaga di negara-negara seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, dan Kuwait kini berada dalam radar sasaran mereka. Negara-negara ini sangat bergantung kepada loji penyagaraman. Jika loji ini musnah, ia akan mencetuskan krisis kemanusiaan yang besar dalam masa beberapa hari sahaja. 3. Matlamat strategik Iran. Selepas Presiden Donald Trump mengancam untuk memusnahkan loji tenaga Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka semula, Iran membalas dengan mensasarkan infrastruktur awam yang paling sensitif bagi sekutu AS. Pakar menyifatkan tindakan ini sebagai perang air, di mana bekalan air dijadikan alat tekanan politik untuk memaksa AS dan sekutunya menghentikan serangan ke atas Iran. 4. Kesan kepada penduduk. Walaupun pihak berkuasa di Bahrain menyatakan pengagihan air belum terjejas sepenuhnya buat masa ini, kebimbangan meningkat kerana kerosakan besar pada struktur ini memerlukan masa yang lama untuk diperbaiki. Secara ringkasnya,
Serangan ke atas loji air ini adalah sebahagian daripada strategi balas dendam Iran terhadap tekanan tentera dan ekonomi yang dikenakan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Keadaan ini menyebabkan krisis keselamatan air yang serius di seluruh rantau teluk.